Stop simpan duit raya anak dalam bank. Siapa yang masih simpan duit raya anak-anak dalam bank? Tonton video ini sampai habis. Dalam video ini, saya nak kongsikan kepada parent supaya stop simpan duit anak-anak dalam bank seperti ASPN, BSN dan sebagainya. Sebelum tu, bila parent simpan duit dalam bank, mesti pernah terguna duit anak-anak kan? Jadi, kali ini saya nak ajak parent tukarkan duit anak-anak ke dalam bentuk simpanan emas. Bila kita simpan duit untuk anak-anak, semestinya kita simpan duit untuk jangka masa panjang. Betul tak? Bukan untuk mereka gunakan sekarang, tetapi untuk sambung belajar nanti. Kalau simpan untuk jangka masa panjang, parent jangan simpan duit yang rugi nilai. Simpan dalam bentuk emas. Emas secara purata meningkat sekitar 10% setahun. Kalau simpan duit, nilai duit makin lama makin jatuh dan tidak akan sustain untuk jangka masa panjang. Contohnya, 100 gram emas pada tahun 2022 hanya sekitar RM27,700 saja. Hari ini, nilainya sudah mencecah lebih daripada RM70,000. Bayangkanlah, beza tu banyak. Dalam beberapa tahun sahaja, nilainya hampir berganda. 100 gram ini sudah cukup untuk menjadi dana pendidikan seorang anak-anak untuk yuran universiti. Perbelanjaan awal masuk belajar malah boleh dijadikan sebagai permulaan hidup mereka. Itulah beza simpan duit yang susut nilainya dengan simpan emas yang melindungi nilai dan berpotensi meningkat. Jadi parent, mulakan dari sekarang, bina tabungan emas untuk anak-anak supaya mereka boleh gunakan untuk masa depan mereka. Untuk tuan-puan yang nak daftarkan akaun anak-anak tuan-puan bersama dengan Public Gold, boleh saja tekan button sign up ataupun hubungi saya. Saya akan bantu ibu ayah untuk bukakan akaun emas anak-anak bersama dengan Public Gold. Design your future with gold. Stop simpan duit raya anak dalam bank. Siapa yang masih simpan duit raya anak-anak dalam bank? Tonton video ini sampai habis. Dalam video ini, saya nak kongsikan kepada parent supaya stop simpan duit anak-anak dalam bank seperti ASPN, BSN dan sebagainya. Sebelum tu, bila parent simpan duit dalam bank, mesti pernah terguna duit anak-anak kan? Jadi, kali ini saya nak ajak parent tukarkan duit anak-anak ke dalam bentuk simpanan emas. Bila kita simpan duit untuk anak-anak, semestinya kita simpan duit untuk jangka masa panjang. Betul tak? Bukan untuk mereka gunakan sekarang, tetapi untuk sambung belajar nanti. Kalau simpan untuk jangka masa panjang, parent jangan simpan duit yang rugi nilai. Simpan dalam bentuk emas. Emas secara purata meningkat sekitar 10% setahun. Kalau simpan duit, nilai duit makin lama makin jatuh dan tidak